Waalaikumsalam. Masya Allah. Boleh perkenalkan nama bang? Nama saya Muhammad Izwan bin Abdullah. Abang duduk mana bang? Saya duduk Bukit Siput, Segamat. Bukit Siput. Masya Allah. Abang tengah kurus hari ni. Ya. Di Labis. Masya Allah. Felda Labis. So abang apa yang abang nak kongsikan pada kita lah semua kan, kepada masyarakat, terutamanya anak-anak muda kan, tentang apa yang abang alami selama ni? Ya, cuma saya nak sampaikan kalau boleh, mana yang cuba-cuba nak hisap vape ke, elakkanlah. Ya bang. Dia beri nama Tak. Ada anak-anak muda sekarang, kalau boleh elakkanlah daripada hisap vape. Mana yang dah hisap rokok tu, tak apalah. Kalau tak boleh berhenti merokok, jangan cuba-cuba hisap rokok elektronik. Jadi macam saya dah alami, hisap vape sampai paru-paru boleh masuk angin, boleh paru-paru berair. Dan saya, Allah masih sayang saya, sampai hari ni saya boleh bernafas lagi. Okey bang. Saya hisap vape tak lama, cuma hisap vape tak sampai setahun. Tapi betul-betul yang masa saya tak ada nafas, masa saya pergi kenduri rumah kawan, tolong rewang, balik-balik lepas tu saya tu pengsan. Tu tak sedok. Okey. Bila sampai ke hospital, alih-alih saya punya dada saya dah kena tebuk. Kena tebuk. Lepas tu doktor cakap, bila saya sadar, doktor cakap awak punya paru ada masuk angin. And then lepas tu ada air pula. Jadi dia tebuk sebab apa? Uap daripada punca daripada hisap vape. Uap tu, jadi bila angin dah keluar, air tu bertakung. Bila air tu bertakung, dia mendak dekat paru-paru. Jadi dia selut air pula. Ikut operation tu memang doktor cakap memang 50-50. 50-50. Sama ada kalau oksigen saya, masa tu pakai oksigen, kalau oksigen saya boleh menampung, maknanya saya masih bernafas. Tapi kalau oksigen saya down, saya pergi, tak ada dah. Allah sayang. Ni apa benda bang? Yang ni tempat operate ni, tempat tebuk ni. Tempat tebuk dia. Untuk masuk pipe. Ni belah kanan, belah kiri ke ada juga? Belah kiri tak ada, belah kiri dia semua susuk pakai jarum ni. Ya. Oh dia sedut je. Ni dia tebuk untuk yang apa? Ni dia tebuk, dia keluarkan angin dengan air. Ya. Sebab dah paru-paru belah sini dah terlampau banyak sangat. Okey bang, berapa banyak air yang keluar daripada ni? Lebih kurang dalam, banyak ni lah juga, dalam lebih kurang. Banyak bang, satu cawan, satu gelas besar. 1 liter tu. Lebih kurang dalam setengah liter lah. Setengah liter. Maksudnya setahun hisap jadi setengah liter ada air dalam badan. Dia punya uap, sebenarnya uap dekat paru kita. Mula-mula punca dia angin je, sampai saya tak boleh nak bernafas. Jika saya memang lagi pada berat badan saya 63 kilo. Lepas saya sakit tu sampai turun jadi 42 kilo. Masya Allah, banyak berapa kilo tu? Memang masa mula-mula dapat tahu mula-mula macam nak pitam-pitam, saya makan tak ada. Baring bila mengiring belah kanan rasa sakit. Bila bangun tak sisa, tidur saja. Rentang tak boleh, menyarah tak boleh. Punca daripada hisap rokok elektronik ni. Allah, doktor. Doktor cakap memang saya bergantung pada ubat je lah. Ya, ada ubat je. Ada ubat dia. Ubat yang paling kuat untuk pump, Altibro. Itulah, kalau saya dah tak ada nafas, itu je lah. Kalau ubat tu dah tak boleh menampung juga, saya dah tak ada harapan lagi lah. Ya. Sebab saya pergi hospital, gunakan oksigen. Ataupun kena guna oksigen kat rumah untuk selama-lamanya. Takkan kita nak gunakan oksigen untuk selama-lamanya. Lebih baik sayanglah di kita. Yang mana boleh berhenti tu berhentilah. Lagi doktor pun cakap daripada hisap vape, lebih baik hisap rokok. Doktor pun bagi saran macam tu. Sebab apa, vape ni dia bahan kimia, banyak bahan kimia yang dicampur. Lepas tu uap tu boleh menyebabkan kita punya paru-paru tu berair. Mula-mula ada angin tak lepas, kena tebuk. Mula-mula dia cocok, lepas tu dia buang angin. Tapi bila time sekali dia datang, bila air tu dah banyak, uap tu dah banyak,
Angin ada, air pun ada. Tak ada cara ubat abang. Memang tak ada cara ubat. Lepas tu kita punya paru kita akan calor-calor. Oh. Ha. Bila kita pergi hospital, dia bagi kita net, bagi ubat. Ha, bila dia masukkan jarum paru kita dah duduk macam ada parut. Bila ada parut, bukan senang nak baik, lambat nak baik. Habis kita makan pedas, makan apa semua. Baik, saya pergi balik. Benda pun tak boleh baik. Jadi memang bergantung daripada ubat je lah. Ya Allah. Jadi saya ambil iktibar. Segala-galanya saya berhenti. Rokok pun saya berhenti, weight pun saya berhenti. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga abang sihat abang Bagi InsyaAllah. doakan abang sihat. Tapi pun dorongan daripada saya mara kawan-kawan juga lah, sepupu saya. Dia banyaklah bagi ni. Sokongan lah. Sokongan. Masih batuk lagi dia bang? Ha, batuk tu memang tak boleh berhenti tu saya cakap. Ya. Ha, lepas tu saya kurang makan minyak saja, makan minyak kan. Dia jadi beli. Allah. Lepas tu lendir tu memang takkan hilang sebab apa, dia akan melonggok dekat parut. Lepas dia bagi saya satu ubat tu gam, macam gam dia bagi. Dia cakap 4 jam untuk bertaruh nyawa. Kalau awak ni boleh tahan masa tu, selamat. Tapi bukan 4 jam, 8 jam lagi pada pukul 3 petang sampai pukul 8 pagi besok. Baru saya dapat nafas normal. Allah bagi. Saya tidur tu dekat hospital tu. Dekat atas meja makan macam ni. Menangkuk nak bangun tak boleh. Benda tu dia gam kita punya paru yang calor tu kan. Selesa Ada tak orang yang dah pergi terus bang yang depan mata saya tu jam. Yang satu buat dengan saya. Saya ingat 5 orang. kes sama? Kes yang sama. Isap vape? Semua isap vape. Tapi dah kira pakai yang kira lama. Lama-lama lah. Dia betul-betul lama lah. Isap 2 tahun Tapi lah. usia muda, usia tua. Lagi pada vape. Vape yang mula-mula dulu, yang mula-mula keluar tak bahaya. Vape yang baru-baru ni keluar, tak payahlah. Allahu Akbar. Alhamdulillah bang, terima kasih pengkongsian bang. Semoga pengkongsian ni dapat perhatian ramai mengambil iktibar.